Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Hai, apa khabar? Lama tidak berjumpa kan? Baiklah, cikgu teruskan. Jadual pembelajaran hari ini, Khamis 23 April 2020 ialah Pendidikan Seni KSSR Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Tahun 1. Anak-anak boleh mengikuti pembelajaran dari jam 9 pagi hingga 2 petang atau pada bila-bila masa saja mengikut kesesuaian anak-anak di rumah. Tajuk pelajaran seni hari ini ialah corak dan rekaan. Apakah aktiviti kita hari ini? Ada 3 aktiviti utama. Pertama, kita akan mengingat kembali 5 media kering yang telah kita pelajari sebelum ini. Sebahagian media kering tersebut digunakan bagi tujuan pembelajaran pada hari ini. Aktiviti kedua, mengenal corak tidak terancang dan kita cuba hasilkan corak bebas secara berulang menggunakan media kering. Dan aktiviti yang ketiga, kita akan mengenal corak terancang dan cuba menghasilkan corak secara teratur menggunakan media kering. Aktiviti pertama kita ialah mengingat kembali 5 media kering yang telah kita pelajari pada sebelum ini, iaitu pensil, pensil warna, krayon, pena penanda, pena penanda, arang, arang. Baiklah anak-anak, boleh kamu sebutkan semula 5 media kering itu tadi berdasarkan gambar yang cikgu akan tunjukkan. Bagus. Tahniah kerana mencuba. Tidak mengapa jika anak-anak tidak dapat sebut kelima-lima media kering itu. Yang penting, anak-anak dapat ingat kembali bentuk rupa pensil, pensil warna, krayon, pena penanda dan arang. Sekarang kita mulakan aktiviti kedua dengan mengenal corak tidak terancang. Mari kita lihat gambar-gambar yang akan cikgu paparkan. Boleh anak-anak camkan apakah objek pada gambar-gambar tersebut dan cuba perhatikan corak yang ada pada objek tersebut. Cantik dan menarik, bukan? Setiap satunya mempunyai corak yang terhasil secara semula jadi dan ada corak yang terhasil daripada aktiviti manusia. Baiklah, seterusnya cikgu akan tunjukkan cara bagaimana menghasilkan corak bebas secara berulang menggunakan pena penanda dan krayon. Bagi corak bebas yang pertama, alatan yang diperlukan ialah kertas lukisan dan pena penanda. Anak-anak boleh gunakan kertas A4 atau apa jua kertas yang ada di rumah. Minta izin daripada ibu, ayah atau adik-beradik kita jika ingin menggunakan alatan mereka ya. Langkah pertama, anak-anak tegakkan pena penanda, kemudian calitkan
atau tolakkan pena penanda di atas kertas seperti ini. Ulangi dengan warna yang berbeza. Anak-anak nampak coraknya? Ya, inilah corak bebas yang terhasil daripada calitan pena penanda tadi. Cikgu dah tunjukkan cara menghasilkan corak bebas secara berulang menggunakan pena penanda. Sekarang, giliran anak-anak menghasilkan corak bebas secara berulang menggunakan media kering yang ada di rumah anak-anak ya, seperti pensel atau pensel warna yang mudah didapati. Jaga kebersihan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti ni ya, anak-anak. Jangan lupa kongsikan gambar anak-anak bersama hasil karya masing-masing kepada cikgu. Bagi corak bebas yang kedua, alatan yang diperlukan ialah kertas lukisan, krayon, benang dan gunting. Seperti corak yang pertama tadi, anak-anak boleh gunakan apa-apa jua kertas asalkan minta izin terlebih dahulu ya. Begitu juga alatan yang lain, terutama gunting. Gunting tidak boleh digunakan tanpa pengawasan ibu, bapa, kakak atau abang. Langkah pertama, warnakan benang menggunakan krayon terlebih dahulu. Kemudian, letakkan benang tadi dan lipat kertas, iaitu tindih kertas atas benang tadi. Seterusnya, tekan kertas dan tarik benang. Ulangi dengan warna krayon yang berbeza. Anak-anak, lihat hasilnya. Inilah hasil tarikan benang yang telah diwarnakan dengan krayon tadi. Baik, cikgu dah tunjukkan cara menghasilkan corak bebas secara berulang menggunakan krayon. Sekarang, giliran anak-anak menghasilkan corak bebas secara berulang itu menggunakan krayon. Bagi tugasan ini, krayon lebih sesuai kerana warna pada krayon dapat melekat dengan baik pada benang. Sekiranya anak-anak tiada krayon, di rumah jangan susah hati ya. Semasa melakukan aktiviti ini, anak-anak jaga kebersihan dan keselamatan. Jangan lupa kongsikan gambar anak-anak bersama hasil karya masing-masing kepada cikgu. Anak-anak murid sekalian, kamu telah kenal corak tidak terancang dan bagaimana cara menghasilkan beberapa corak tersebut. Kini kita beralih ke aktiviti ketiga, iaitu mengenal corak terancang pula. Terlebih dahulu, cuba anak-anak lihat gambar yang akan cikgu paparkan ini. Kelihatannya corak di dalam gambar ini seperti pernah dilihat, bukan? Ya, corak terancang seperti di dalam gambar ini boleh dilihat di persekitaran kita. Cuba anak-anak perhatikan lantai rumah, langsir, tingkap, pakaian, bumbung rumah, dinding rumah atau apa sahaja yang ada di sekitaran anak-anak. Dapat dilihat corak terancang terhasil daripada corak yang tersusun. Kita akan fokus kepada corak susunan selang-seli bagi pelajaran hari ini kerana lebih mudah untuk anak-anak lakukan dalam tugasan yang akan diberi nanti. Ada dua cara anak-anak akan lakukan bagi menghasilkan corak terancang. 1. Cara menekap. 2. Teknik gosokan. Kertas A4 dan pensel warna diperlukan bagi menghasilkan corak terancang dengan cara menekap dan gosokkan sebentar lagi. Bagi memudahkan proses menekap, gunakan kertas putih. Sediakan kertas A4 yang telah dilakarkan garisan grip seperti ini.
Jika tiada kertas A4, anak-anak boleh cuba gunakan kertas lembaran petak kecil atau besar seperti ini. Pilih objek yang bersesuaian dan mudah didapati di rumah bagi dijadikan motif. Contoh seperti bintang ini. Tetapkan motif yang telah dipilih. Warnakan motif secara berselang-seli. Contoh hasil karya yang telah siap. Perhatikan warna corak yang terhasil. Ya, susunan warnanya berselang-seli. Baik, cikgu dah tunjukkan cara menekap bagi menghasilkan corak susunan selang-seli. Sekarang, giliran anak-anak pula membuatnya ya. Jaga kebersihan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti ini. Jangan lupa kongsikan gambar anak-anak bersama hasil karya masing-masing kepada cikgu. Bagi menghasilkan corak terancang seterusnya, kita gunakan teknik gosokan. Cikgu akan tunjukkan cara membuat gosokan menggunakan duit shilling dengan pensil warna. Sediakan kertas A4 yang telah dilakarkan garisan grid seperti ini. Jika tiada kertas A4, anak-anak boleh cuba guna lembaran kertas petak kecil atau besar seperti ini. Letakkan kertas di atas duit shilling dan gosokkan dengan pensil warna. Contoh hasil karya yang telah siap. Perhatikan warna corak yang terhasil. Ya, susunan warnanya berselang-seli. Baik, cikgu dah tunjukkan cara menggosok duit shilling bagi menghasilkan susunan corak terancang berselang-seli. Sekarang, giliran anak-anak membuatnya pula ya. Jaga kebersihan dan keselamatan semasa anak-anak melakukan aktiviti ini. Jangan lupa kongsikan gambar anak-anak bersama hasil karya masing-masing kepada cikgu. Bagaimana anak-anak? Dapat kenal corak-corak yang cikgu tunjukkan tadi? Jika anak-anak sukar untuk lakukan aktiviti maupun tugasan yang cikgu berikan, mohon jasa baik ibu, bapa atau penjaga untuk ambil satu gambar atau rakam satu video anak bersama corak tidak terancang atau corak bebas yang ada di rumah anak-anak sahaja, serta ambil satu gambar atau rakam satu video anak bersama corak terancang atau corak tersusun yang ada di rumah anak-anak sahaja. Semoga dapat bertemu lagi pada masa yang akan datang. Bye.